Allah. Kau nampak tak? Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Oh, saya tak boleh ganas sangat ni. Rumah orang ni, geng. Hush. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah ya Rabbi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hasbunallah ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Ada bunyi cakap. Ada bunyi cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau korang dengar ni, ada bunyi cakap. Dengar. Dengarkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله أكبر. روحني جنة النعيم فكل كبدا له طردا ترل. Korang nampak tak tingkap? Nampak tingkap belakang saya? Di belakang. Lagi? Lagi? Dengar, dengar, dengar. Dengar tak? Lagi, mari. Okay guys, sekarang ni kita dah main kat dalam. So kita akan pergi keluar pula geng. Kita akan main kat luar pula. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap, saya pakai kasut sekejap. Jikalau kalian ada di sini, mari perlihatkan. Mari perlihatkan diri kalian. Hai? Betul kan kasut saya? Bukan tadi saya letak kat sini ke? Saya rasa kasut saya letak kat sini tadi. Uish. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lagi kalian? Hadir? Saya tutup balik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ويحق الله حقه بكلماته ولو كره المشركون. Mari kalian maka perjelaskan lagi diri kalian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh kan? Allah, saya pun lupa guys. Tak sendal. Tak sendal kejap ni. Saya sendal jap. Alah, terbuka dah. Saya tak sendal. Assalamualaikum. Lagi. Kita dah sendal ni. Mari kalian perjelaskan lagi diri kalian. Assalamualaikum. Rujukkan lagi diri kalian. Assalamualaikum. Ada juga cakap banyak apa? Ada banyak orang komen kata ada kucing, tapi saya tak nampak kucing. Saya tak nampak kucing. Hai? 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita tengok balik. Betul masih kat situ ni. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Betul masih dekat situ. Masih dekat situ. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mari kalian. Dengar ada suara. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi. Allah
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله 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 الله أكبر 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 الله أكبر. Kita tengok balik. Kita tengok balik. الله أكبر سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا الله 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 حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Sebab tu dalam rumah kita tak digalakkan jika anak itu melebihi daripada umur 10 tahun ataupun melebihi umur 12 tahun. Jangan, dalam Islam dilarang guys meletakkan patung-patung bear, patung-patung binatang yang cukup sifat dia dekat dalam rumah. Melainkan patung itu dimain oleh anak kecil. Sebab apa geng? Jin akan duduk kat dalam patung itu untuk menjadi perantaraan ataupun menjadi tempat tinggal dia guys.
Ya Allah, ya Rabbi. Astaghfirullah. Guys, korang ingat tak saya letak dekat mana? Korang ingat tak saya letak dekat mana? Lagi kalian, mari. Allah, kepala otak dia. Kasut pun kau nak roket ke? Tak apa, yang kita turun dulu sebelum kasut saya hilang. Allahu Akbar. Sabar guys, saya risau takut kasut saya hilang lagi. Kasut pun orang bagi. Kan hilang kasut tu naya kan. Saya dah selak kan. Assalamualaikum. Lagi kalian, mari. Perjelaskan lagi diri kalian. Hadir? Hasbunallah. Hasbunallah. Perjelaskan lagi diri kalian. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Guys, rupanya tempat ni besar, geng. Tempat ni besar. Banyak, geng. Banyak tempat ni kita boleh explore. Saya rasa kalau kita berkampung kat sini 3 hari pun tak boleh explore. Tak habis lagi explore tempat ni, geng. Besar, geng. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lagi kalian, mari. Sekejap, saya cuba untuk cari kolam tu, geng. Diorang cakap ada kolam kat sini. Kolam ni kot.
Kolam ni kot saya rasa. Betul lah kolam ni. Pak Angah cakap dulu dia buat kolam ni untuk budak-budak. Untuk budak-budak berenang. Tapi saya rasa bukan budak-budak ni berenang. Bapak budak pun boleh berenang. Dalam mak. Dalam. Ini silap-silap bapak budak berenang pun boleh tenggelam ni. Dalam weh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jelaskan lagi. Perjelaskan lagi. Allahumma anta rabbi ya karim. Dengar ada suara. Dengarkan lagi suara-suara kalian. Lagi kalian, mari. Assalamualaikum. Dengar. Allahu Akbar. Bismillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Ya Allah, Ya Rabbi. Dengar. Dengar guys, siapa dengar? Hai? Hai? Allahu Akbar. Hai? Bismillah, Allahu Akbar. Labu, kau pergi mana ni? Oi, asal kau duduk kat sini, Labu? Bu. Labu. Siut lah Labu backflip. Bukan kau gaut ke, Labu? Macam mana kau boleh backflip siap? Mari, Assalamualaikum. Guys, korang nak tak kita sambung balik? Kita sambung dekat tempat ni pula. Korang nak tak kita sambung dekat tempat ni pula? Sini ada jalan, geng. Sini ada jalan menghala ke dalam. Tapi insyaAllah kita sambung besok. Kita buat second episode kat sini pula. Saya masih lagi ada benda yang tak dirungkai, geng. Masih lagi ada benda yang tak dapat dirungkai, guys. Allah Akbar. Nantak kau lah, Labu. Kau nak duduk mana pun, kat bawah ke, kat atas ke, kau nak backflip ke, payah cerita dengan kau ni. Aduh. Dengar. Perjelaskan lagi diri kalian.
Allah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Wa yahiqqu Allahu haqqa bi kalimatihi walau kariha al-musyrikun. Assalamualaikum warahmatullahi. Mari perjelaskan lagi. Kita tengok patung tu balik. Allahu Akbar. Hui. Mari kalian mari. Bismillahi masya Allah. Bismillahi masya Allah. La yasrifu su'a ila Allah. Bismillahi masya Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Ya Allah, Rabbi. Mari lagi. Besok kita sambung pula, guys. Perfume pun tak bergerak dah, geng. Makin ramai yang dah pergi sahur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya guys, kamu geng, perfume kita sikit lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, saya tak nak tutup lagi geng kat sini. Saya tak nak tutup lagi dekat sini sebab besok saya nak sambung kat sini, guys. Kita akan biarkan dulu. Kita akan tutup dekat base ni. Dekat sini saya tak nak tutup. Boleh tak, guys? Sebab besok kita nak sambung lagi. Boleh, geng? Ush, laju weh siap. Terbang siap tadi. Ya Allah, ya Rabbi. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Guys, saya rasa banyak benda yang ada dekat sini, geng. Banyak benda yang ada dekat sini yang tak diceritakan lagi ataupun yang tak dibukakan lagi. Ikut luck siapa-siapa lah, geng. Siapa yang datang kat sini, saya rasa pasti akan jumpa satu benda yang tak diketahui lagi kat sini, geng. Banyak benda yang ada kat sini. Dah lama pun rumah pusaka, geng. Rumah pusaka ni dah lama dah, guys. Dah lama, geng. Saya kalau kata awal sikit tadi saya boleh interview Pak Ngah, tapi tak apa, guys. Nanti insya-Allah kita buat VTT. Kita akan buat VTT, kita akan interview Pak Ngah nanti, guys. Guys, korang nak tak kita datang balik sini? Tapi besok, guys, kalau kita datang, korang kena bantu gerakkan cepat, geng. Sebab kita nak masuk awal. Tempat ni jauh, guys. Tempat ni jauh. Sebab atas sana ada satu trek lagi, geng. Trek tu memang dalam gila, geng. Trek tu dalam gila. Saya rasa kita ada banyak benda, geng, yang ada kat dalam tu. Ada satu trek lama, geng. Saya tak pernah tengok trek tu. Saya tak pernah masuk lagi trek tu. Boleh, guys, ya? Tapi kat sini kita kena bagi tahu, geng. Kita kena bagi tahu Pak Ngah sebab tempat ni tanah dia.
Black datang sini, Black datang sini. Sini azan tak kan? Nak azan ni tak? Tak apalah guys. Kita azan kat sini lah.